Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak menjawab persoalan berkenaan dengan tukar nama secara online. Sebab ramai yang tanya, kalau owner lama dah buat secara online, macam mana dengan owner baru? Okey, untuk owner baru, kalau dia ada ID MySikap, dia boleh buat secara online juga. Okey, kalau tak ada ID, dia terpaksalah kena pergi ke JPJ. Okey, dan sebaliknya, kalau owner lama buat di kaunter JPJ, owner baru boleh buat secara online. Okey, itu sahaja. Untuk dapatkan geran, siapa-siapa pun boleh ambil di mesin kios. Nak wakilkan siapa-siapa pun boleh, tiada bayaran. Hanya bayar semasa tukar nama sahaja. Okey, untuk di mesin kios, buat cetakan pertama, bukan salinan. Okey, mana yang nak buat secara online, bolehlah tengok video yang saya kongsikan macam mana nak tukar nama secara online. Untuk kereta, pastikan masuk Puspakom dahulu. Okey, itu saja. Assalamualaikum.